Trip kali ini kami ke Diklul Campsite yang terletak di Semenyih. Lagi 4 km nak sampai ke campsite, mula rasa menyesal. Jalan off-road sempit, berlopak jenis batu kerikil. Kalau jenis sayang kereta, memang akan patah balik. Kecuali lah kalau bawa 4x4. Ingatkan senang jalan nak lalu. Kalau tak hati-hati, tayar boleh overspin, absorber rosak dan makan modal nak baiki. Oh, nak masuk jalan sini kami. Oh, dekat sini jalan cantik dah. Nak pergi masuk sini jalan apa ni? Jalan off-road betul. 20 minit redah off-road yang berliku sampai juga di campsite. Okey. Kami singgah di kedai dulu untuk check-in tapak dan beli sewa internet wifi sebab line telefon dekat sini memang betul-betul luar kawasan liputan. 16 sampai punya tapak 17. Kami dah booking 2 tapak di sini. Namun satu tapak dibiarkan kosong kerana kawan kami tak dapat join. Setup kemah kami semuanya manual. Kemah bentuk nasi lemak saiz besar, fly sheet dan ground sheet guna canvas. Tiang pula kita DIY sendirilah modified. Warna kemah kami lah yang paling terang. Senang nak nampak yang mana satu, sebab yang lain banyak warna hitam atau kakis. Plug point juga ada disediakan di tapak ni. Pilih air pun ada. Senang kalau nak ambil air ataupun nak bawa-bawa basuh. Kereta boleh je parking sebelah tapak kemah. Jadi senang nak angkut barangan dan tak perlulah nak guna wagon. Dah selesai set up kemah, ada pula penjual aiskrim guna motor. Panas-panas terik ni sedap kalau kena aiskrim sejuk. Boleh. Penghantaran aiskrim. Pin aiskrim. Tak ada tisu Tisu tak ada. Apa comot tu? Apa dia? Gini mandilah. Kemah kita kat sini betul-betul dekat tempat laluan kereta. Ada pilih air kat sini. Plug point pun ada sekali lah. Jom kita pergi depan sana. Sungai dia kebanyakannya cetek. Bahagian sungainya yang lebar, berpasir dan cetek sesuai untuk anak-anak kecil bermain. Okey, mak kita kat ujung oren tu. Bahagian tingkat kedua dan ketiganya ada banyak batu-batu dan arus airnya pun deras. Cuma di Kelulut ni kalau tempat nak berenang tu tak adalah kot. Semua sungai cetek tu berbatu-batu. Nak berendam boleh lah macam kat sini ni lah.
Dah basah-basah ni, kerana nak suruh duduk kursi ni, kursi tu basah, buat plastik macam ni. Kan senang, betul tak? Walaupun dekat sini line telefon memang tak ada line, internet tak ada, tapi kita boleh beli wifi daripada toke campsite ni lah. Dia charge RM3 untuk satu phone. Jadi kalau dua phone RM5. So sebab tu lah budak tu boleh main game online tu. Kalau tunggu memasak tu, kita duduk dulu lepak-lepak. Kat situ laju arus macam mesin basuh. Macam mesin basuh Waktu malam di sini tidaklah gelap gelita. Ada lampu pada setiap tapak. Tibanya waktu untuk makan malam. Oi, cukup kicap. Cukup. Apa yang approve ni? Ini. Ini Mana dapat ni candlelight dinner tepi sungai ni? Tepi sungai tau. Kan? Kenapa tak mau tidur? Kenapa tak mau tidur? Sebab aku duduk. Tidurlah. Jangan ni. Kenapa tak mau tidur lagi ni? Ni suka matcha, sekali dia minum matcha Makan croissant dengan air matcha tepi sungai. Jam pukul 11:06. Ish budak-budak. Kenapa tak tidur lagi? Ini sama nama tak tidur. Cicah matcha lah. Kan? Dalam masa yang sama kita buat cicah curry. Ni curry. Yeah. Sebelum tidur, kita ke tandas dulu untuk membuang air. Lampu ni, tandas kat sini terang waktu malam. Tandas jenis cangkung dan duduk pun ada. Keadaan tandasnya standard tandas campsite lah. Ada sekali dengan shower. Yang bagusnya tak sempit. Tak, basuh kaki dulu sebelum tidur. Basuh kaki. Mana nak dapat dia ada. Kita basuh kaki Dah tidur. Dah. Tidur.
kedengaran kicauan burung di pagi hari kerana kat pokok buluh ni ada dalam 3 sarang burung. Oh, hujan juga pagi ni. Nah, Ayam. 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 Ayam goreng. Dekatlah sikit. Kursi. Boleh. Tak cukup mesti ada kicap Oh. Ni anak siapa ni? Ni papal pula ni bersenam pagi-pagi. Tu budak tu. Pagi-pagi bersenam Dia stretching lah sebelum main air. Ada kuda Kelihatan ada latihan menunggang kuda di sungai ni. Dia pegang tak garang? Sayang ni. Ada nama ke? Dia Sky. 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 Itu Laib. Oh. Ini ada masuk tournament lah? Ada endurance. Oh. Dia lasak 40 km. Ui, jauh. Bak kata berada tadi, kuda ni masuk pertandingan kuda lasak endurance 40 km. Siapa-siapa? Ni jantan betina? Jantan. Dia alai. Alai. Dia suka pijak-pijak Dia pun nak main air juga. Baiklah dia. Tak boleh. Bye-bye kuda. Okey lah. Macam mesin basuh lah. Ada geng kat belakang tu. Okey dah.
Selesai solat Zuhur kat sini, kita pun kemas-kemas untuk pulang.